Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cerita. Hari ni kita kebanjiran maklumat. Tak, kebanyakannya bukan ilmu tapi maklumat di media sosial kita. Bila terutamanya di bidang kesihatan lah. Dan akhirnya kita cenderung untuk memilih pendapat dan keyakinan kita sendirilah. Macam mana? Itu adalah kebebasan setiap orang nak memilih, nak percaya apa dan sebagainya. Tapi kita ada panduan memilih apa yang patut kita percaya, dan setiap apa yang kita percaya ada akibat dia, ada kesan dia, ada akibat dia. So memang kalau kita nak memilih, mestilah memilih pendapat, memilih yakin yang betul. Itu kalau kita belajar dalam bahasa Arab, kalau orang selalu sebut kita ni ikhtiar, perkataan ikhtiar itu sendiri dalam bahasa Arab berasal pada khair, iaitu baik. Makna kata nak memilih, nak berikhtiar pun, berikhtiar mesti dengan benda yang baik. Kalau kata ikhtiar dengan benda-benda yang tak baik, itu bukan ikhtiar. Keyakinan pada benda yang tak pasti, benda yang just kita kata tuduhan, anggapan saja, tak ada dibuktikan kesahihan dia, itulah benda yang tak betul, benda yang salah dalam pendirian. Contoh, nak kata kalau mai jumpa doktor sebab nak MC, tapi ubat-ubat lain tak mau. Sebab apa? Saya tak percaya dengan semua ubat tu. Mai doktor buat apa? Mai untuk bukan MC saja. Pendapat doktor tak boleh pegang. Doktor apa nama semua ni diberi komisen oleh Big Pharma di segala benda. Saya paling tak boleh terima lah. Orang selalu kata doktor-doktor ni diberi komisen oleh Big Pharma, semua benda ni. Kalau betul, sila buktikan lah. Apa yang kita kata tu, bila kita kata begitu, kita kena buktikan. Mana kata tarik tu orang mana-mana doktor, cek selit gaji dia, adakah Big Pharma ke apa ke, apa dakwa tu kan, mana cek selit gaji dia ada. Memang kalau bagi ubat sekian-sekian, ataupun buat prosedur tidurkan orang sekian-sekian, dapat duit lebih ke, ambil lah selit gaji dia pun, seorang tengok payah ke benda tu semua. Selit gaji tak ada masalah, tengok lah. Kalau betul, kalau betul lah, try lah cari, mudah aja. So menjadi ibu dan ayah, menjadi sang anak, menjadi seorang yang dipercaya, yang menggalas tanggungjawab memberikan keputusan, kena bijak sikit. Apa-apa pun kami hormat pendapat kalian. Nak macam mana, kita hormatlah. Tak mau buat ni, tak ada masalah. Saya berpendapat begitu, tak ada masalah. Tapi nak pegang yang nak pegang ni, tak ada masalah.